dengan loan rumah 400,000, pinjaman perumahan 400,000. Pada tahun ke-15, baki hutang kita ada 300,000. Pada tahun ke-20, maksudnya kita bayar sampai tahun ke-20, baki hutang kita tinggal 250k. Kalau kita bayar lagi sampai 25 tahun, baki hutang kita tinggal 184k. 184 selama 25 tahun. Dan seterusnya dia akan menurunlah baki hutang. Kalau ambil MRTT penuh, tempoh penuh, kebiasaannya bila berlaku meninggal dunia, hutang ni semua akan selesai. Jadi waris kita akan dapat apa? Waris kita akan dapat rumah. Selesai, dapat satu rumah. Hutang selesai sebab ambil MRTT tempoh penuh. Okey, sekarang saya nak terangkan kalau ambil MLTT. Macam mana pula kalau ambil MLTT? Apa yang berlaku? Kalau ambil MLTT, coverage kita tidak akan menurun. Dia akan macam ni, level macam ni. Warna hijau ni tak cantik. Saya suka warna merah sebab dia dah habis. Okey. Jadi okey. Dia 400,000 dia tidak akan menurun. Perlindungan MLTT. Saya tulis ini MLTT. Okey. Meninggal dunia tahun ke-15, baki hutang 300,000. Maka apa yang waris dia akan dapat? Maknanya 400,000 MLTT coverage tolak dengan baki hutang 300,000, waris kita akan dapat 100k. Okey. Kalau meninggal dunia pada tahun ke-20, ini contohlah saya buat supaya senang faham Pada tahun ke-20 baki hutang 250. Tapi coverage 400,000. Meninggal tahun ke-20. Maksudnya 400 tolak dengan 250. Waris akan dapat lebih kurang 150k. Kalau lagi banyak kita dah bayar, baki hutang makin berkurangan, betul? MLTT maksudnya asetnya akan jadi lebih besar. Kita punya waris akan dapat meninggal tahun ke-25, waris kita akan dapat lebih kurang 216k. Dan seterusnya. Kalau meninggal kat sini, lagi banyaklah waris akan dapat duit. Jadi saya nak ringkaskan dekat sini. Kalau ambil MLTT akan dapat dua. Waris akan dapat rumah bila berlaku meninggal dunia, dan waris juga akan dapat tunai. Ada dua dapat. So anda belajar sesuatu dan boleh menilai mana yang terbaik untuk keluarga anda. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.